Dengar tak? Dengar tak? Asal cik tak dengar je. Dengar bunyi budak tu je. Hi everyone, welcome back to my channel. So today saya nak buat satu video. So tak tahu saya faham dia ingat betul. Apa dia? Oh, hari ni Anis nak buat apa? Anis nak buat unboxing. Okay, jangan tunjuk kita ni. So hari ni Anis nak buat video unboxing satu benda yang Anis dah lama nak beli. Hari buah sebab mana buat video dekat rumah sendiri, lalu buat rumah parents kan. So hari nak buat video unboxing, and finally saya dapat beli dengan duit sini, duit hasil titik peluh, hasil kerja selama 6 bulan pertama lepas habis degree ni. Tujuan first dia nak simpan duit sebab nak beli sebab nak pergi travel. Sekali macam terlambat lagi je, kita beli batang ni dulu. Dia nak pergi travel boleh guna. So ni beli kamera. Sebenarnya nak pergi survey je sebab ni nak simpan duit kan. Ni simpan duit dah tapi macam tak cukup lagi. Tapi macam nak pergi survey je lah, kot-kot lah boleh tambah lagi duit kan. Macam dah tahu harga, so dah tahu lah bila boleh beli kan. Sekali beli tu boy. Okay, first dia ni lah bag. Terbalik lah dalam kamera aku buat mirror kan. Aku buat selfie punya Sony AC400. Habis duit aku, miskin aku. Jangan ajak aku pulak makan lah. Jangan ajak aku pergi healing dah. Ni healing aku. Tu Anis beli dekat YL Camera. Tapi YL Camera ni dia tengah buat event tulis kamera foto fair. Foto fair ya, lupa. Foto baru pergi semalam. Anis semalam tak tahu pun ada. Anis scroll TikTok nak cari kedai yang recommended. Di sini nak tanya lah, lagi saya beli dulu. Lah jumpa foto event. Lah terbeli. Lah kamera. Jom kita buat unboxing. So dia bagi free bag Sony. Anis tak buka lagi tau, semata-mata nak buat unboxing. Yang kamera ni pun buka waktu kat kedai ni. So dalam macam ni. Okay. Alah, dekat penting. What we? Jom. Besar. Oh. So ni bag kamera dia lah. Rasanya letak kamera dah ni. Masa je lah. Okay, so nanti letak kamera ni. Okay, dia bagi bag. Dia bagi tali kepada bag. Ya. Kalau hijau, I like. Itu je. Dalam ni kosong macam tu. Dan kamera. Kalau lens kat sini dalam ni lah. Aku semalam dia jadi macam memory screenshot dalam kepala otak tu. Setiap masa aku nak gelap sebab dia macam tak expect tiba-tiba nak beli. Memang aku ni nak pergi survey je, sekali duit aku melayang. Nampak tak? Nampak kan? Kita tengok Sony. Kita tantang. Yeah.
Okay, so dia bagi stickers. Biasalah warranty punya tu semalam dia suruh scan. Okay, manual dia, user manual dia ada untuk semualah. Okay. Kau buka. Tanam. Okay, kita tunjuk kamera dulu lah. Go. Okay, ready? Are you ready? Now I'm gonna show you what I got. Ta-da! Yeah, so shocking. Pusing sikit. Kecil. Tolong. I will show you guys. Okay, so this is my camera. Good. So cantik. Please tengok. So dalam ni ada kita explain dulu. Sabar. Okay, dalam ni Anis dah letak bateri lah. Anis dah charge dah. Nak tahu tak paling lawak semalam? Ingat ke kamera ni dah dapat ada charge lah kan. Kita ni bodoh, tak pernah beli kan. Selalu beli phone adalah juga sikit kan. Ni beli kamera tak tahulah kan. Lepas tu semalam nak buka, nak try lah dalam kereta. Apa hal tak boleh nak on? Button on tu kat sini je. Klik. Tak boleh. Nanti rosak ke aku rasa. Klik. Buka tak boleh. Ish, saya pun nak fikir kan. Rupanya bateri tak ada. Kita orang try just yang manual yang tepi ni tu. Baru dia menyala. We feel like damn, so stupid. Okay. So let me show you how this camera works. God, look at this, so cantik, so beautiful. Okay, let's on the camera. Kali. Sekejap. Okay. Dah. Kita ke gambar je. Ush, sekejap. Nampak baju aku belakang. Let's see. Fokus, babe. Fokus. Oh my god. Sekejap. Aku belum pusing. Astaghfirullahaladzim. Hampa ada. Okay, tutup balik. Okay, tutup balik ya. I'm so scared. Ani memang tak pernah beli kamera. Ani pernah beli, cuma ada kamera yang apa tu, yang kat Shopee, yang kat TikTok, yang RM100 tu, yang kamera estetik lama-lama tu kan. Yang tu je. Yang tu just pak je. Had ni dia kena setting apa semua tu kan. Tapi I don't know anything about camera. Okay, mari kita sambung. Tengok ada apa dalam kotak ni. Okay, ni dia orang bagi apa tu semalam, extension wire lah untuk ni dekat, yang bukan dalam Malaysia tak silap. Ini untuk luar negara, untuk guna di luar negara tak silap. Ya ke? Ke aku buat pala tahu? Tak tahulah. Inilah wire charge dia. Kalau nak charge normal way like cucuk tepi tu je, tak pun kita boleh charge jatuh pula duk sembang. Tak pun kita boleh charge bateri tu dekat extension punya yang khas untuk charge bateri tu. Yang tu lagi bagus lah lepas kata. Yang apa lagi banyaknya wire. Ni untuk Malaysia punya lah. Nanti just cucuk. Buat cucuk belakang tu. Ni untuk cucuk. And then cucuk apa tau. Cucuk dan cucuk lah. Buat cucuk lagi. Aku tak tahu ni untuk apa pula. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini tali kamera. Sat. Letak tepi dulu. Aku nak tunjuk benda lain. So ni, ini adalah extension dia yang nak kena cucuk tu. Ni
Inilah yang kena cucuk kat sini. Cucuk lah kan. Contoh-contoh lah. Cucuk ni, lepas ni wire tadi ni, yang ni cucuk sini. Macam tu lah. Dia main cucuk. Tu je. Masuk balik. Ini yang kita nak tunjuk. Let's go. Aku dari semalam lagi excited ni nak buka ni. Tapi sebabkan nak buat unboxing, sebabkan nak buat video YouTube kat hampa, aku buka. Bukan kat hampa, kat aku je. Aku naik, aku yang nak tengok nanti. Hampa kan tengok kan. Lihat. Sampai beli. Baru ni nak guna puasa mulut. Ta-da! Ya. Sini yang menariknya. Sony. Mari kita pasang. How? Macam mana? How to pasang tali Sony. Aku betul-betul je how to pasang. Okay. Oh, masa-masa tu pasang. What? Oh, yeah, I try. Sabar lah. Dah macam ikatan ngakap dah. Okay. Okay, letak sini. Tak faham. Tak faham. Stop it. Get some help. Aku percaya dah. Sat. Okay, lepas tu. Tadi kita percaya dah. Oh. Tak ada. Masukkan tu pula. Aku dah berjaya. Tak tahu dah jadi gedung. Betul aku. Tengok itu. Betul kan? Betul kan? Nak dah ni. Baru happy. Oh my god. Apa perlu aku buat datang ni? Pasang tali je pun. Sebenarnya senang je, tapi explanation dia tu complicated. Kita dah unboxing apa yang dalam kotak ni. Dah ada kabel semua tu. Now it's time to letak dalam bag dia. Penat ni. Kesenang nak buat video Kesenang. Okay, so cara letak dia macam tu Tengok betul-betul. No wait. Yang dalam ni hanya lens. Tapi ada lens jauh. Nampak tu? Dia punya body dia kat situ, lens kat situ. Kalau beli lens besar memang buat semua lah kan. So aku faham. So aku kena buka lens je lah. Kalau dia bismillahirrahmanirrahim, aku tak kena buka lens je. How? Oh, like that. So ni kalau buka lens lah. Lens kita simpan. Nanti kita pasang balik macam mana? Baik, aku pasang tu. Sebab bunyi ketak. Okay, so nak buka. Pula balik, tekan datang ni. Oh, okay. Kita boleh pasang. Tutup lens. Lens ni tutup tengah-tengah macam dalam gambar. Okay. Ta-da! Lekat lipstick aku. Berjaya. Siap. Sorry. Kita pasang tali pula. Tali
minum 2 kali. Nasib baik dia tak ada minum macam ni. Macam mana nak moga? Oh, bangang. Hijau, I like it hijau. Wah. Pinang, aku tak mau ada kotak ni. Kotak kena simpan kalau nak jual. Kotak sangat penting. Kalau nak jual tak ada kotak, tak laku, no. Bukan tak laku lah, maybe boleh jadi tak laku, boleh jadi kurang harga. So, ucapan aku hari ni, apa yang aku rasa sangat-sangat berbaloi lah benda. So, dia buat diri aku benda ni. So, dia bagi semangat lah untuk aku kerja. Aku pula kerja bila family. Family aku duduk kat Kedah tu. Aku duduk kat KL. Tak mahu lah cerita pasal tu lah. Pasal apa pun nak tahu pasal aku. Dia pesanan aku untuk apa, yang mana teringin nak beli apa-apa, beli je. Duit habis, duit boleh cair. Tapi happy tak boleh cair. Kita boleh guna duit tu untuk kita dapatkan happy kita tu. So kalau orang tak mau beli barang, nak pergi travel pun boleh. Tapi nak pergi travel mesti nak tengok gambar banyak kan. So belilah kamera dulu lah. Promote, aku tak dibayar. Dulu lepas ni aku akan keluar tengok gambar, test kamera. So gambar aku akan lawa lepas ni. Kalau tanya kenapa tak beli phone baru daripada beli kamera, suka hati lah. Tak, sebab entah, aku rasa kamera phone aku bukan jenis tukar phone selalu. So aku rasa phone aku boleh pakai lagi. And then selama ni aku memang teringin sangat nak pakai kamera. Aku dah rasa ini sampai waktunya aku beli. Walaupun aku sanggup berjalan kaki pergi kerja. Itu je. So thank you tengok video ni. Dan kalau rasa nak lagi tengok video, Anis akan buat video pergi travel lah. Pergi tempat-tempat. Maybe akan buat video macam di healing. Macam healing ke cafe, healing ke camping, healing nature, macam tu. So Anis akan post video macam tu lah. Mau tu travel, mau tu jalan-jalan lah, keluar dari rumah. I don't want to stay at home. So jangan lupa subscribe, like and share. Stay tune untuk video-video yang akan datang. Maybe akan ambil masa lah sebab Ani pun taklah free. So thank you for watching. Bye. Ni apa? Jangan lupa subscribe, tekan like dan on loceng. Jangan buat tertuli pula. Lupa nak tunjuk korang. Aku dapat ni weh, masa jabatan betul. Aku dapat ni waktu beli kamera tu lah. Jadi so ini punya receipt. Ini kupon ni. Okay, ni bekas SD card. Okay, aku dapat ni. Aku roll it the bulatan tu kan. So aku dapat voucher 2 ni. And voucher ni boleh guna dekat YL Camera saja sampai 31 bulan 12 ni. Kalau aku nak beli apa-apa lah, RM10 je lah. Tapi boleh tolak lah kot maybe. So aku dapat ni. Okay, tu je. Oh, satu lagi. Tengok ni guys. Tengok ni. Cantik kan? Aku gunakan stiker-stiker yang dapat tu. So look at it. So estetik kan? Tak tahu lah kena air dia okey tak, tapi rasa macam okey kalau kena air. So dia jenis stiker ni. So oh my god, macam yeah, it's so perfect.